Ramai tak tahu sebenarnya kolesterol ni ada dua jenis, iaitu kolesterol jahat dan juga kolesterol baik. Kolesterol jahat dipanggil sebagai LDL iaitu Low Density Lipoprotein. Apa fungsi LDL ni? LDL ni sebenarnya berfungsi sebagai menghantar kolesterol ke salur darah. Tapi bila LDL ni terlalu banyak, ia boleh melekat di dinding salur darah. Bila terlekat di dinding salur darah, ia boleh mengakibatkan tersekatnya salur darah dan darah tak boleh lalu dengan lancar. Bila darah tak boleh lalu dengan lancar, jantung tak boleh pump dengan normal dan darah juga tak sampai ke otak. Jadi boleh mengakibatkan sakit jantung ataupun stroke. Dia macam ibarat kita nak ambil sampah, nak buang tapi kita kumpul setempat. Lama-lama ia akan tersumbat juga. Contoh makanan daripada kolesterol jahat ialah makanan yang tak sihat, macam makanan berminyak, bergoreng ataupun fast food. Kolesterol baik disebut sebagai HDL iaitu High Density Lipoprotein. Okey, apa fungsi HDL ni? HDL ni ditugaskan untuk mengangkut lebihan kolesterol yang melekat dekat salur darah, pergi ke hati dan dibuang melalui hati. Kebaikan HDL ni juga ialah bantu untuk lindungi jantung dengan lebih baik. HDL ni ibarat cleaner yang sapu-sapu sampah pergi ke tong sampah. Macam tu. Makanan daripada kolesterol baik pula contohnya macam buah, sayur, telur omega ataupun bijirin. Itu semua makanan kolesterol baik. Lepas ni jangan ingat semua kolesterol buruk tau. Ada yang perlu untuk diri kita dan ada yang hanya perlu sedikit sahaja. Jangan lupa like, follow and comment untuk lebih banyak info.